Ini ayam BPR. So kaki dia bengkak. Ni kita balut. Nampak tak? So kita rawat cara tradisional. Kita akan rawat pakai daun ni. Yang panggil daun apa? Daun melung ke apa tu. Awal itu kita nak ambil keladi hitam, tapi sebab keladi hitam tak ada. So kita pakai daun ni lah. Ni saya bungkus plastik ni buka apa ni, sebab dia tak patut buka. So kita hari ni kita nak buka. Ya, kita try tengok lah. Daun ni untuk rawat kaki bengkak. Tarik pula. Aduh. Tak salah. Hari memang macam tu. Paksa balut plastik sebab dia nak patuk, dia nak bawa keluar kan. Ini daun. Siapa yang tahu daun apa boleh komen kat bawah. Ini kita nak buka lah, balut dia sebab kaki dia bengkak sikit problem. Tak tahu rasanya kena duri kot hari. Kan. Jadi kita balut, dia gatai, dia akan gatai lah. Kita ketuk daun tu, kita balut, kita pontong dia. Diam. Busuk. Ni daun ni. Siapa yang tahu daun apa? So nanti boleh komen lah. Nampak tak kaki dia? Kaki dia bengkak kan tu. Jadi kita rawat cara tradisional lah. Kita dah cuba bubur minyak apa semua tak kesan. Jadi kita akan pakai daun ni lah. Ini daun. Daun ni. Siapa yang tahu boleh komen lah daun ni. Saya dah lupa lah nama dia, tapi tahulah cara ubat dia ambil daun ni. Ini untuk kaki bengkak ni. Kita ubah, alhamdulillah. Dah surut dah. Nampak tak? Ayam sungguh lah ini. Lihat dia. Tu baru dia boleh jalan elok. Nampak tak? Kaki dia bengkak tau. Nampak tak? So kita rawat pakai daun tu. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Kita tengok satu lagi, sekok lagi lah. Okey, yang ni pun sama juga. Ini pun sama juga. Ni dia bukan bengkak kaki, ni dia bengkak dekat apa ni? Lipat kaki ni kan? Lipat kaki. So ni pun kita nak kena dah buang lah hari ni. Balut semalam, biar peram dulu. Saya balut plastik ni bukan pasal apa. Sebab kalau kita balut daun saja, balut dengan apa-apalah, bandage tak ada semalam ni, dia akan patuk, dia akan buang. So kita akan balut pakai plastik ni. Buat pula plastik ni. Buat pula ambil pisau. Okey. Sana kita ambil pisau. Kita tengok. Tak buat apa pun, nak buang ni. Nak buang ni. Okey. Yang ni pun dia bengkak kat kaki dia tu. Nampak tak? Dua ekor ni je lah jadi problem sikit, dia bengkak kaki dia. Nampak? Tu kaki dia nampak ni. So kita balut pakai daun ni juga. Daun ni bila kita tumbuk-tumbuk, kita dah gosok-gosok dia punya getah dia tu, dan kita balut, dia akan tak selesa lah sebab dia gatal. Dia akan gatal. Nampak tak? Tu. Alhamdulillah, pelan-pelan lah dia akan sembuh. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tu, baru dia selesa jalan. Dia gatal lagi tu. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Alhamdulillah.